Memandangkan ayah dah tahu yang ayah dah nampak. Memandangkan mami dah menggantungkan diri sendiri. Ayah soleh. Jangan angkat-angkat orang. Okay. So, ini hadiah ayah. Ada yang dah kata. Okay. Nak nyanyi ya. Okay. Happy birthday to ayah. Happy birthday to ayah. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hari ni 2 hari bulan. Birthday dia 6 hari bulan. Tapi tapi dia dah nampak dah hadiah tu. So mami tak boleh. Mami kena bagi lah. Salah siapa? Fine. Mami dah mengkantungkan dia sendiri. I nak tengok apa yang dapat. Siapa yang balut tu? Mami lah buruk ke? Dia macam tak ada simetri. Okay, happy birthday in advance ayah. Ayah tahu tak kenapa tak ada simetri? Mami balut sementara hana-jana macam ni ke apa. Lepas tu cepat-cepat lepas tu mami tengok CCTV. Alamak, hana-jana dah bangun. Aku pun cepat-cepat lari ke atas. Nampak tak? Effort tu yang penting. Dah redha lah. Tak ada ni. Tak ada hadiah. Ni. Apa ni? Spender ke ni? Spender? Itu dah beli spender. Tali pinggang. Ayah nak tak tali pinggang? Congratulations ayah. Tali pinggang. Setelah sekian lama ayah tak pakai tali pinggang. Ya. Sian ayah. Ayah nak cari tali pinggang dekat Mr. DIY je. Oops. Bukan itu saja. Bukan itu saja. Ada lagi. Sekejap ya. Okay. This is your second present. Banyak. Kenapa you macam Tapi mungkin ayah tak nak lah benda ni kan. Sekejap. Tutup. Kenapa you macam Tak nak sedih je ayah dapat ni? tapi ayah mana boleh nak. Hadiah is something that people want to give you, bukan apa yang you nak. Kalau apa yang you nak tu bukan hadiah nama Ni dia. nak argue ke nak bagi Okay, nak bagi hadiah. Okay. Mana dia masak apa? Ya. Why do I get a present? You pun Bukan nak birthday you. Kejap. Okay. Ya. Okay lah, ayah tahu lah. Apa, tengok kotak pun ayah dah tahu kan. Sebenarnya ni kan? Ayah dah tengok semua benda? Tak. Ayah tengok mami punya Shopee. Tak tahu. Sebenarnya apa? Sebenarnya Ha? apa yang saya cakap ni semua ayah intuitive genius. Ayah tak tahu pun mami beli hadiah. Ayah spoil. Yang kuning tadi pun ayah teka. Sebab ayah nampak senduk warna kuning depan mata ayah ke? Senduk nasi warna kuning. Tahu tak kenapa? Sebab mami pandang senduk nasi tu. Mami cakap janganlah dia cakap kuning. Tak apalah ayah. Benda pun dah apa? Benda pun dah post. Tapi betul lah mami yang gantungkan diri. Okay, fine. Walaupun ayah intuitive Mami, ayah tahu mami tak boleh simpan rasa lama dengan ayah. benda tu, tapi memang mami yang gantungkan diri. Okay, ni untuk ayah. Macam sebab mami kan buat macam prank hari jadi ni kan. Okay. Okay, ni sebab ayah tak ada kasut warna hitam. Betul tak? Ayah tak ada kan kasut warna hitam? Okay, so untuk interview. Ayah nak interview kan? Okay, you try. Bismillah. Agak muat. Saya apa ni? Saya lah. Saya 10. Saiz 28. Cubalah masuk dulu. Kadang-kadang kita tengok benda besar, kita tak sedar kita yang besar. Yang Note 3. Tapi Muat. Suka tak? Suka tak? Yeay. Yang ni saya suka. Yang ni awak suka? Yes. Macam kasut sport tu saya dah tak suka. Oh, jangan macam tu. Sebab ada lagi. Sama ada lagi. Ya. Okay, ini hadiah ayah. Yang ni mungkin ayah tak suka lah. Ayah cakap ayah tak nak kasut sport tapi nak buat macam mana? Ayah dah beli kan? Terima je lah. Okay, ayah buka. Harap muat lah yang ni. Saya banyak untuk ayah ni. Sebab ayah dah banyak berkorban untuk mami. Ayah punya hadiah mahal beli kat mami. Mami mau murah je. Ya, ayah beli satu macam handphone. Macam tu lah. Benda yang mahal satu. Macam tu.
So mami tak mampu nak beli handphone kat ayah. Alah, rambut otter sikit lah sebab macam nampak botak. Okay. Ini apa ni? Tekan. Tekadin. Ni game tu. Okay. Dia biasa-biasa je. Tapi dia, orang cakap comfortable. Design dia Sebab ayah kan nak pergi hari apa tu? Sport day. Yelah, tapi untuk jalan dengan untuk sukan lain. Kadang ayah pakai yang sama je. Untuk jalan yang tu, untuk sukan pun yang tu. Lawa. Cuba pakai. Macam yang ayah nak beli lah. Ya ke? Oh my god. Macam memang terasa tak beli tekan dia. Ha-ha. Tapi ayah macam, ayah biasalah melebihkan orang lain daripada diri sendiri kan. Padahal kasut ada. Oh macam tu lah. Dia kena orang bagi. Tak ada yang nak beli untuk dia sendiri. Umpamanya boxer kan. Ha-ha. Sama lah. Boxer. Harap muat. Takut dia besar sikit sebab dia 28.3. Sebab dia kalau tak, dia 27 point something tau. Dia tak ada yang ngam-ngam saya awak. This is fair. Kenapa ayah dapat hadiah? Besar? Besar? Besar sangat ke? Kalau pakai stocking? Ayah dapat Cuba awak ni dulu lock. Apa tu? Dia besar lah. Besar. Kalau saya tak suka yang besar. So kena tukar ke? Kena ngam-ngam. Kena tukar ke? Tak tahu lah kalau kasut China kadang-kadang tak ada size ngam-ngam. Ya. Dia kecil. Kalau saya beli yang bawah daripada ni, kecil. Tapi ni besar. Maybe jenis kasut ni besar kot? Tak, besar. Tak, maybe jenis kasut ni besar. So kalau beli yang saiz bawah daripada yang ni, mungkin ni. Boleh tukar? Nak tukar? Sebab hari ni baru sampai ni. Okay. Mami simpan lagi dia punya tu. Mami, Ya sayang. ayah nak jaga dekat ni. Ayah nak jaga dekat. Okay, okay. Okay. Yusuf bagi tahu ayah. Ayah! Ada satu lagi present. Sekejap ya, sekejap ya. What could be tiny, ayah? Sampai je. Nak simpan yang ni. Yang ni I unbox kan sebab I rasa you pernah unbox all the box. Saya yang Dia terliur, dia terliur. You so jadi macam unboxer ayah. Unboxer lah. Ya. sebab yang ni kan. Yang ni okey dia tulis 45. Yang ni 46 Dia kasut saya Cina. Ya, yang Dr. Kadin ni dia ada 27.6. Kecil kan? Okey kot. Kot ngam kot. Sebab jenis kasut dia besar. Oh, maknanya maybe okey yang tu. Okay, nanti tukar. Dia boleh ambil kan kat rumah kan? Macam refund. Ya, tak apa. Oh ya. Ayah nak. Oh. AirPod. Sebab Mami nampak ayah tengah start main Dota kan? Mami bukan nak support tapi tapi Mami rasa ayah punya dah hilang kan? Ada. Ada lagi? Ada. Oh. Apalah mami. Bagi Mami je lah. Okay. Ayah boleh pakai? Okay. Sebab yang saya pakai tu pun yang mami punya je dapat. Ya ke? Game pun tu. Suka tak yang ni? Ayah punya AirPod ada dalam beg ni. Sebab ni jenis yang macam saya suka kot. Dia punya sumbat telinga tu. Well, at least ayah ada extra tapi ayah ada extra lah. Ini. Ya. Dalam beg ayah ada kan? Apa? Ada tak dalam beg ayah? Ya, semalam I check. Ada? IP. Okay ke? Okay. Tu. Okay. Think Plus. Plus. Lenovo. Okay. Ada last gift. Okay, tapi yang ni Mami tak sempat balut lah. Okay. Yang ni dia macam Banyak sangat ni. Apa yang banyak sangat ni? dia macam
Dia biasa je, tapi dia macam untuk penutupan lah, penutupan segala hadiah ni, kita perlu hadiah tu. Okay, sekejap ya. Okay, this is the last one. Okay, buka. Okay, baca dulu. Oh, ni tak sempat nak tulis. Okay, baca dulu letter tu. Apa ni? Baca letter tu dulu. Gembira. Sabar Ni Yusuf. touching ni. Bacalah kuat-kuat. Tak ada touching ni. Wah, ni tak baca lagi. Okay. Ni apa? Ni love. Lama dah Mami tak bagi surat-surat ni. Dah lah time cinta. Surat ni. I nak sign you ni. Okay. Apa dia tu? Untuk suamiku yang amat aku sayangi. Yusuf tulis kad for ayah. Selamat ulang tahun buatmu agar bahagia selalu. Apa ejaan? Okay. Bahagia selalu. Ayah tahu tak, Mami buat ayat ni. Dia cakap dia akan provide notes. Ha. Dia yang tulis, burukkan tulisan dia. Oh, ya ke? Geram aku. Lepas tu saya pun nak buat balik tu, saya buat kad tu. Tapi tak sempat. Okay. Terima kasih atas Okay, saya cakap untuk suamiku yang amat aku sayangi. Atas kesabaran. Dia main titik-titik ya. Oh, dia main potong-potong sabarmu untuk tempoh kahwinan ini. Walaupun Aku tak boleh baca dah. banyak ujian. Daripada tadi nak sedih ni, dah gelak lah ni. Namun kasih sayangmu padaku tidak pernah kau matikan. Nafikan. Semoga kita tetap sabar bersama Menjalani ujian. Menjalani ujian yang Allah hadirkan. Ada sengkang. Tu lagi kan aku budak mana dah tulis ni. Dalam kahwinan ini sehingga akhir Usia, insya-Allah. Mami sayang ayah. Itulah. Tulisan budak ni Tak hampir. dalam kereta tu. Tengok tu. Itu. Tahu tak apa benda ni? Apa tu? Ambil lah benda tu. Tak banyak. Nak letak dalam kereta. Okay. Lepas tu dia ada ni. Ni apa, ada tulis nama ayah. Saleh. Lepas tu ni ada tulis nama ayah juga atas ni. Lepas tu ni nama dia Healing Jar. So sekarang ni ayah rasa apa? Sekarang rasa apa? Gembira lah. Gembira. Ambil kad berwarna gembira tu. Okey, rasa. Bacalah. Oh, Dia petikan ayat Al-Quran. Dia petikan ayat Al-Quran. So kalau hari-hari ayah rasa stres ke, ayah rasa sedih ke, ayah ambil satu ayat, ayah baca. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana ala rabbihim yatawakkalun. Boleh bacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah beriman kepada Tuhan dan mereka jualah kepada Tuhan mereka jual dan kepada Tuhan jualah mereka berserah. Gitulah. Dia macam supaya hati kita terisi dengan ayat-ayat Al-Quran lah. Kata isi balik kan? Suka hati ayah lah. Letak luar. Tak luar nanti ayat Quran berpijak. Letaklah kat office. Masalah. Tak kat office. Tapi biasanya perasaan saya kat rumah. Oh ya ke? Okay, letak kat rumah. Banyak perasaan saya terjadi, emosi saya terjadi di rumah. Oh, okay. Emosi saya dekat office Okay. tak terjadi sangat. Tak ada sangat. Faham? Yelah kan? Yelah kot kalau macam ayah stres kat office ke ayah stres kat rumah. Okay, tu je lah selamat hari jadi ayah. Sama-sama ayah. Tu je yang Mami dapat bagi kat ayah. Mami gadai tu nak bagi hadiah kat ayah. Mami gadai emas tau untuk bagi hadiah kat ayah tau. Sebab Mami nanti ayah kan kata nak beli emas besar lagi kat Mami. Okay lah. Bye ayah. I love you. Selamat jadi. Oh, Yusuf nak bagi letter. Okay. Yusuf nak buat letter for ayah. Yusuf got something for ayah. Open.
Ayah is the best. I love Ayah. Ayah can do everything. Oh, thank you so much. Isunya touching lah. Sebab dia tulis sendiri Yang Saya tulis tadi- sendiri. Yang tadi jadi kelakar sebab tulisan dia tak Kalau saya tulisan buruk. tak boleh baca. Salah dia. Yeah. Happy birthday, cakap happy birthday ayah. Happy birthday, Ayah. Batuk I can't Bye, Ayah. see it right. Bye bye to the video. Bye. Bye.